reaksi Miki bila diumumkan kes tersebut NFA Miki? Ya, semua kita sedia maklum, dah ada pun sidang media daripada lawyer. Sebab itu saya sebagai mangsa kecewa. Tapi apa yang saya boleh katakan, benda pun dah berlaku, benda pun dah jadi, benda pun dah lepas. Saya berharap sangat berilah saya kembali dalam bola sepak, dalam kancah bola sepak. Kalau ada yang tak kena dengan saya, bagi tahu dengan saya. Jangan aniaya saya lah kan. Saya tak ada salah silap dengan siapa-siapa. Kalau saya rasa lah, kalau kita ada buat salah silap apa semua, kita bagi tahu lah kan. Daripada buat saya macam ni, saya ada keluarga, saya ada family untuk bertanggung. Jadi saya kejar daripada kecil. Saya orang kampung saya kat sini lah. Kat sini lah kampung saya, rumah saya kat sini lah. Macam mana saya susah di kampung, saya menjadi seorang pemain bola sepak ni bukan untuk mengejar kesenangan, tapi mengejar kejayaan untuk menjadi pemain terbaik. Apa yang saya boleh katakan, saya terima dengan hati yang terbuka. Saya rela dan saya rasa ini adalah ruang untuk saya kembali semula dalam bola sepak. Apa yang saya boleh katakan, saya hanya fokus itu dalam kerjaya saya. Saya tak nak fikir lagi pasal kes ke, pasal apa ke, NSA ke apa ke. Itu terpulang, itu semua tanggungjawab pihak polis atasan, pihak polis. Daripada pihak saya pun tak tahu, saya tak pasti sama ada saya boleh terima dengan keadaan. Okey, saya terima. Saya pun tak tahu macam mana keadaan sekarang. Apa yang saya boleh katakan, saya hanya mahu fokus dalam bidang saya.